Okey, kita nak potong kaki ni. Kaki ni kita nak potong supaya jadi meja bersila. Saya ingat nak potong separuh ke sini lah, jadi selesa untuk bersila kan. Potong lebih kurang dalam lebih kurang dalam 16 lebih kurang 1 kaki setengah lah, lebih kurang 1 kaki setengah. Jadi kalau sila tu bolehlah kaki masuk bawah ni kan. Okey, tak maknanya lutut tu tak belaga dengan alang ni lah. Okey, daripada ni kita potong takat 16 ni, nanti kita marking semua kaki kita potong. Okey, jom. Hmm. 16. Jauh hujan. Dah lama tak hujan ni. 2 bulan, 3 bulan dah hujan. Ni semua rezeki esok 1 Ramadan. Okey, kita dah settle buat api atas. Jadi kita nak potong. Saya dah marking dah ni. Kita potong setiap kaki ni jadi pendek. Okay, let's go.
Okey, kita dah siap potong. Okey, kaki kanan dah potong. Jadi kat sini ada tak rata sikit, jadi kita canai sikit lah. Kita canai sikit bagi rata. Nanti dia tak ada terangkat sangat Okey, jom kita canai. Okey, kita dah canai. Canai. Okay, siap canai. Aduh. Okey. Okey, kita dah siap. Ni keadaan kita bersila. Okey, selesai ni projek hari ni. Projek hari ni buat meja untuk bersila anak-anak study makan kan. Okey, nanti kita akan beli cover untuk tutup atas ni. Kita dah potong kaki. Nanti kita akan buat video lain lah yang cover atas ni. Okey, selesai tugas hari ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Kalau suka video ni dan nak video-video akan datang, boleh tekan subscribe, like, comment and share. Tekan loceng sekali. Okey, bye bye. Assalamualaikum.